Baik, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menandatangani Akta Anti Buli 2026 di Istana Bukit Tungku hari ini. Akta ini digubal bagi mewujudkan mekanisme khusus menangani kes buli melibatkan semua bangsa yang ditakrif di bawah peruntukan undang-undang tersebut. Akta ini diluluskan di Parlimen pada 3 Disember 2025 di mana Menteri Pendidikan, Majlis Amanah Rakyat MARA, Menteri Pertahanan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Menteri Dalam Negeri diberi kuasa mengurus dan mengawal selia kes buli di institusi pendidikan atau institusi lain di bawah bidang kuasa masing-masing. Selain itu, Tribunal Anti Buli akan ditubuhkan sebagai badan kuasi kehakiman untuk menerima dan menentukan aduan buli dan memberikan pampasan atau perintah sewajarnya demi keadilan kepada bangsa. Langkah ini dilihat sebagai komitmen kerajaan dalam menangani isu buli secara menyeluruh dan berkesan.